Apa ni? Tukar? Alah, nanti nak cerita tu je. Lama. Tak boleh lah. Tukar sekarang. Ui, kamu apa bising-bising ah? Ingat sama ini. Ni, Ais ni duk tengok apa dah cerita. Pelik-pelik tak sesuai kat dia. Mana ada apps yang senang kita nak kontrol ni kan senang. Tak payah fikir-fikir dah. Benda ni tengok entah apa dah. Kita pun tak tahu. Oh, tu. Kalau macam tu baiklah pasang Durio daripada tengok. Kan mudah lagi kalau pasang Durio. Durio, apa dia tu? Oh, biasa yang tunjuk. Okay, Durio ni dia macam yang kita selalu dah pakai lah. Tapi Durio ni dia medium atau platform yang ditapis lah. Ditapis oleh orang-orang yang betul, bukan AI apa semua tu. Orang yang betul tapis semua video-video tu dan pastikan konten-konten dia bermanfaat dan tak ada kandungan yang lucah atau ganas. Sebab video-video tu akan ditayangkan kepada kanak-kanak, khususnya kepada kanak-kanak Islam lah. Jadi memang sesuai sangat untuk kanak-kanak atau anak-anak yang berumur bawah daripada 12 tahun untuk tengok platform atau medium Durio ni. Tengok banyak cerita yang sesuai untuk kanak-kanak di sini. Semuanya ready untuk ditonton, tak perlu risau tentang inti konten itu. Semuanya confirm selamat.